Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Dalam video ini, saya akan tunjukkan cara beli plan unlimited call dan juga unlimited internet melalui aplikasi Hotlink. Jadi video ni khas untuk pengguna prepaid Hotlink sahajalah. Alright, langkah pertama kita mesti reload RM30. Kenapa reload RM30? Supaya kita punya tempoh pengaktifan ataupun kita punya tempoh nombor ni aktif, dia akan jadi 30 hari. Jangan reload 10-10, nanti dia tak akan jadi 30 hari ya. Make sure kena reload RM30 dulu. Contoh, anda tengok ni memang baki saya ada RM30.05. Alright, nak beli plan kita tekan dekat menu PAS di bawah. Okey, kemudian kita boleh tengok ada sub menu kat situ, ada banyak Hotlink, PAS, tambahan dan lain-lain. Okey, untuk yang paling berbaloi bagi saya Hotlink lah. Contoh saya ada RM30.05. Saya nak beli yang pelan RM20 ni sahaja. Jadi kalau tengok kat situ dia bagi data 24 megabit per second, 60 GB, termasuk dengan Hotlink dan panggilan tempatan tanpa had dan sah selama 30 hari. Okey, make sure untuk dapatkan sah 30 hari ni prepaid kita kena reload RM30 jugalah, walaupun pelan ni hanya RM20. Okey, contoh saya akan ambil ni, tekan je dekat pelan RM20 ni. Kemudian dia ada button di bawah tu, beli sekarang. Jadi tekan je beli sekarang. Alright, dia akan naik. Terima kasih. Anda kini boleh menikmati data 24 megabit per second. So tekan je OK. Alright. Lepas tu dia akan hantar message. Dia akan hantar SMS kepada nombor kita ni. Dan kita boleh tengok semula dekat menu home. Kalau dia tak refresh ni, kita tutup app Hotlink, kemudian kita buka semula app tu. Okey, saya cuba tutup. Lepas tu kita buka balik. Dia memang loading. Alright, sekarang ni kredit saya dah tinggal RM10.05. Dan sebelah tu dia naik internet unlimited. Dan kalau kita tekan secara lebih detail di sebelah kanan, dia akan paparkan kita punya plan lah. PAS per inci. Untuk plan RM20 sebulan ni, 60GB untuk 30 hari. Termasuklah dengan hotspot dan juga panggilan tanpa had. Dan kalau dah habis kuota 60GB tu, internet masih lagi boleh pakai, cuma dia akan kurangkan speed kepada 512 kilobit per second. Jadi internet tu tanpa had lah, cuma kalau habis kuota dia akan guna speed FUP, iaitu Fair Usage Policy. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.my. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.